Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, Ustaz akan kongsikan bagaimana untuk kita skor A+ di dalam subjek Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah SPM 5227 Palang 1. Yang pertama, kita hendaklah menguasai kesemua tajuk di dalam buku teks tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Yang kedua, kita hendaklah banyak mengulang kaji latihan-latihan bersama dengan guru ataupun rakan-rakan, terutamanya soalan-soalan PQS tahun-tahun yang sudah. Yang ketiga, kita hendaklah membuat rangka jawapan di bahagian B dahulu sebelum kita menjawab soalan di bahagian A, iaitulah bahagian OPB, objektif pelbagai bentuk. Kenapa? Kerana soalan di bahagian B memerlukan jawapan untuk soalan-soalan subjektif dan ada 4 soalan di bahagian B yang memerlukan masa yang panjang untuk kita menjawab. Yang keempat, kita mestilah menjawab dalam bentuk poin untuk soalan-soalan yang khusus. Dan yang terakhir, kita perlulah bertawakal kepada Allah SWT dengan usaha yang kita telah buat dan yakin dengan apa yang kita jawab supaya kita dapat skor A+ di dalam subjek Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi saya harap kita semua berjaya dalam subjek Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah dengan dapat skor A+ untuk subjek ini dan berjaya untuk menjadi pelajar yang cemerlang dalam subjek-subjek yang lain juga.